Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Alifah Iliana binti Zaidi, pengacara TV Perwira. Pada 27 Mei 2025 telah berlangsungnya Majlis Lambaian Kasih Selaut Budi Semekar Kenangan buat Cikgu Aliza dan Cikgu Zaleha. Mari kita saksikan. Saya Cikgu Zaleha bersama penyampaian waktu mereka dengan meninggalkan jejak kenangan serta taburan budi yang tidak terkira di sekolah ini. mainkan dirimu, hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka, rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Assalamualaikum. Cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam majlis persaraan cikgu, KIK, rakan-rakan guru, anak-anak pelajar tingkatan 6, anak-anak pengawas. Jadi terima kasih kerana menjayakan majlis ni. Alhamdulillah, majlis ni sangat meriah dan cikgu sangat bersyukur dan bersyukur dan berterima kasih sangat-sangat dengan majlis tak sangka diraikan dengan sebegini rupa. Sebab cikgu bersara atas teket guru biasa, guru akademik biasa. Biasanya kalau yang gilang gemilang ni pentadbir saja. Tapi cikgu guru akademik biasa pun diraikan dengan gilang gemilang ni. Lebih-lebih lagi cikgu dah lama di SMKSI ni dan rasa sebenarnya sangat sayang nak meninggalkan SMKSI. Jadi terima kasih untuk semua, minta maaf banyak-banyak sekiranya ada kesalahan kesilapan sepanjang perkhidmatan dan juga persahabatan selama ini. Begitu juga dengan anak-anak pelajar dan bekas-bekas pelajar. Cikgu minta maaf banyak-banyak sekiranya ada temarah, terkasar bahasa dan sebagainya. Dalam mendidik, banyak menegur yang tidak menyenangkan hati pelajar. Cikgu minta maaf banyak-banyak. Tujuan cikgu memang satu je, untuk mendidik dan supaya anak murid cikgu menjadi manusia yang berguna. Terima kasih. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung dengan majlis cikgu hari ini. Cikgu amat bersyukur majlis berjalan lancar dan moga mendapat redha ilahi lah. Cikgu rasa yang paling bekerja keras untuk majlis cikgu ialah cikgu-cikgu tingkatan 6 bawah pimpinan Cikgu Zaini binti Abdul Rahman sebagai PK tingkatan 6 yang memastikan, yang cuba sedaya upaya memastikan majlis cikgu berjalan lancar. Cikgu juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih terutama kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 yang cikgu tahu walaupun dalam kesibukan menghadapi peperiksaan prataraya, tapi cuba sedaya upaya membuat majlis cikgu ini menjadi satu majlis yang sangat bermakna. Terima kasih banyak-banyak. Maka berakhirlah majlis tersebut. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan buat Cikgu Aliza dan Cikgu Zaleha. Di lain masa kita bertemu lagi. Semoga dengan majlis tersebut dapat dijadikan sebagai tanda ingatan buat seluruh warga Ismailians. Akhir kata, saya Nur Ain Alifah Iliana binti Zaidi, pengacara TV Perwira. Informasi untuk semua.